Tuan-tuan ya, kita ni akan masuk dalam syurga bukan kerana amalan tau, tapi kerana amalan yang kita tak sangka itu amalan diterima oleh Allah. Oh, panjang pula cerita ni pula. Sembahyang tak boleh masukkan kita dalam syurga. Puasa, haji tak boleh sebab itu arahan. Itu kewajipan. Yang boleh masuk syurga ni benda kecil-kecil yang kita tak sangka yang kita buat. Tolong orang yang kecil-kecil, yang itu kita tak tahu. Sebagai contoh lah, kalau kita gunting rambut, saya kalau gunting rambut ni kata berapa ringgit? 17 ringgit. Bila ini nak cerita lah, bukan nak meriak tak, nak menunjuk tak, saya nak bagi semangat. Saya akan bagi genap 20 ringgit. Saja suka kesian tengok dia pagi, dia tanya berapa orang dapat kan. 3 ringgit tuan-tuan, takkan menyebabkan jadi miskin lah. 3 ringgit. Saya sekalian. Kesannya apa tau? Bila saya buat macam tu, next time saya datang, dia tengok saya kan, dengan orang lain tu dia buat cepat. Dia buat cepat. Bila sampai turn saya tidak akan buat relax betul-betul. Dia buat elok-elok, picit-picit. Keluar angin dalam badan. Cicip picit-picit sekali. Dia meraihkan saya. Kenapa? Sebab saya bagi lebih. Maksud saya ialah, bila kita dengan Allah ni, janganlah kira nak bersedekah, lebihkan 50 sen, lebihkan RM1. Kalau kita nak solat, jangan buat fardu saja, buat sembahyang sunat. Okey, buat sembahyang sunat. Allah Ta'ala tak tengok puasa wajib, dia tengok puasa sunat. Yang sunat-sunat ni. Yang sunat tu sekali lah, yang sunat banyak kali. Buat benda yang sunat yang pilihan pada kita. Saya ada benda yang saya wajib, benda sunat yang saya wajibkan ni saya buat. Carilah tuan-tuan, ada banyak benda. Tuan-tuan tengok, Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia masuk syurga, Nabi kata, kaki dia lagi cepat berjalan. Kenapa? Dia buat satu perkara. Apa dia buat? Lepas wuduk, dia sembahyang sunat. Bukan wajib pun. Tapi dia buat. Jadi, ini tuan-tuan dapat idea dah. Lepas pada ni cari satu benda sunat dan tuan-tuan wajibkan diri sendiri. Itu dia rahsia dia.